topik hari ni kita akan belajar berkenaan topik yang semua trader wajib tahu. The basic in trading adalah SNR, iaitu support dan resistance. So jom kita tengok dekat chart. So topik kita pada hari ni adalah topik SNR, topik yang wajib trader baru faham berkenaan SNR sebelum nak mula trade. So sebelum kita nak mendalami SNR ni apa maksud SNR ni, kita kena faham dulu dalam market ada 3 jenis trend yang kita kena wajib faham. Kita kena faham dia punya trend ni. Sebab kalau kita salah trend, kita trade lah macam mana pun, still tak untung. Ni untuk diri sendirilah, sebab saya pun pernah juga melawan trend dan merugikan diri sendirilah, sedangkan trend dia berlawanan. So trend tu apa? Ada 3 jenis trend. So first kali kita ada trend uptrend. Dia menaik macam ni, nampak tak? Dia keep on menaik. Ni trend pertama. Trend kedua pula kita ada trend sideways. Dia tak naik, dia tak turun, dia naik kat situ je, patah balik, turun balik kat situ je. Ni adalah sideways. Yang ketiga kita ada trend downtrend. Trend dia menekan ke bawah, nampak tak? Dia turun ke bawah. Ni adalah dia punya teori je lah. Ni adalah bentuk line chart. Tapi kalau nak tengok dalam candlestick pula, jom kita tengok dalam candlestick pula. Dekat sini kita nampak contoh pun saya dah pilih dah bahagian ni. Ni adalah candle pada waktu 4 Mei. Sekarang kalau korang tengok video ni tak tahulah bila, tapi candle ni adalah waktu 4 Mei 2026. So kalau kita nampak kat sini kenaikan, sini kita panggil dia sebagai trend uptrend. Dia mungkin tak bentuk dengan jelas sikit lah kat sini, tapi ni adalah uptrend. So dekat sini pula dipanggil sebagai sideways trend. Nampak tak? Dia naik, turun, naik, turun, naik, patah balik kat atas, turun balik kat bawah ni. Dia sideways kat sini. Sini adalah trend sideways. Ni adalah untuk time frame H4. So lama ni dia sideways ni. Berapa jam? Jom kita kira sama-sama. Ni harga paling tinggi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Lebih kurang 30 candle 4 jam dia sideways. So korang darab lah 30 darab 4 jam bersamaan dengan 120 jam. So ni adalah trend sideways. Lama ni dia sideways. So yang bawah ni, yang sebelah kanan ni pula adalah trend downtrend. Nampak tak? Dia turun ke bawah, dia naik pun dia turun balik ke bawah. Ini adalah downtrend in real market, in candlestick punya style, yang kita senang faham. Ini adalah trend-trend yang wajib kita faham. Sebab apa? Bila kita berlawanan dengan trend, kita nampak tak? Trend sedang menaik, tapi kita tak kaji trend tu. Kita tak fahami trend tu. So kita keep on menjual. Dan bila kita menjual, dia naik ke atas dan kita rugi. Nampak tak? Manakala sideways pula, bila dah nampak sideways tapi kita gagah juga nak entry tanpa ilmu. Contohlah kita entry beli ke atas ni, naik, tapi waktu tu trend tengah sideways. Dia buat apa? Dia turun balik bawah, tapi dia naik balik. Kita dah close dekat bawah ni, sedangkan dia naik balik. Nampak tak? Rugi. Ni adalah sideways. Sama juga dengan downtrend. Kalau kita dah nampak dia tengah buat trend downtrend, kita gatal juga nak buy, kita kena berani ambil risiko lah. Tak boleh nak hold position tu. Macam ni, nampak tak? Dia tengah turun ni. Kalau kita nak membeli, dia keep on turun, menekan-nekan ke bawahnya. Kan rugi. Bila kita dapat tentukan trend ni, kita dapat kurangkan kita punya risiko loss tu. Sebab itulah perlu sangat korang faham berkenaan trend ni. So bila kita dah faham trend, barulah kita bercerita berkenaan SNR pula. SNR tu apa? SNR tu adalah singkatan kepada support and resistance. Seperti korang tengok dalam slide ni, saya dah buat senang supaya korang boleh baca sambil saya dengar saya cakap. Kotlah kawan bosan dengan saya cakap pula kan. So support ni apa? Dalam bahasa Melayu sokongan. Tapi senang cerita, support ni adalah punya lantai. Lantai di mana maksimum waktu tu harga boleh turun. Sebab apa? Sebab ada permintaan buyer yang tinggi waktu tu. Dia jadi support, dia jadi harga lantai dia waktu tu. Manakala resistance pula, bahasa Melayu dia rintangan, tapi kita tak sebut rintangan pun, kita panggil, mudah faham dia, resistance dia punya atap. Ni dia punya support, ni dia punya resistance. Resistance dia punya atap, dia punya harga paling tinggi waktu tu. Sebab apa? Sebab ada seller yang nak menjual gold waktu tu. So dia menekan harga ke bawah. Ni adalah support, ni adalah resistance. Senang cerita, kita masuk dalam market. Kat sini, berbalik kepada chart tadi, senang cerita. Kita tak payah cari yang baru. Kita ambil yang ni lah.
Mana kita ikut warna pening. Kita ambil yang latest. Okay, ni adalah support dia. Kita marking dulu. Ni adalah support. Nampak tak? Dia buat satu penurunan, tapi ada buyer yang menekan dia naik balik ke atas. Bila dia patah balik pun, dia tetap nak menaik. Sini adalah support dia. Manakala untuk resistance dia pula, sini adalah dia punya resistance dia waktu tu. Ni waktu tu support resistance dia akan berubah. Ni waktu tu kita ada resistance dia waktu tu dekat sini. Kan market tengah berjalan daripada sini, so kita makin lah kat sini paling atas, dia turun bawah. Kat sini dia punya paling bawah, so kita makin dia punya paling bawah. Dia punya support dia, ni dia punya resistance dia. So harga akan, bila dia turun kat support, dia akan naik balik sampai resistance dia. Tu dia punya lumrah dia, lumrah market dia. So bila harga sampai balik dekat atap ni, dia buat apa? Dia turun balik. Sebab apa? Sebab ada tekanan seller dekat sini yang menunjukkan harga nak turun, harga tak mampu nak lepas. Tambahan pula lagi, bila kita belajar berkenaan price action, kita boleh nampak candle kat sini dia buat shadow. Nampak tak? Bila dia buat shadow ni, dia bagi hint-hint awal harga nak hormat seller dekat sini, nak respect seller dekat sini. So dia jatuh, sambung jatuh, dan dia pecah kita punya lantai. So bila dia pecah kita punya lantai, kita buat apa? Kita jangan panik, kita boleh zoom out. Kita akan nampak ada lagi lantai-lantai dekat sini yang kita tak marking. Macam kat sini kita nampak ada support. Nampak support dia. Sini support yang paling latest, dan dia tengah respect sekarang ni. Dia tengah react. Dia belum respect lagi. Respect dia akan naik balik. Dia tengah react kat sini. Sini adalah harga support yang sekarang tengah gold lalui. Ni ada dia punya lantai dia. So ni adalah support and resistance dalam market. Confirm kan? Saya terang habis simple supaya tak perlu pening-pening. Support kat bawah, dia punya lantai. Resistance dia punya atap dia. Macam sini nampak. So tu adalah berkenaan support and resistance. Tapi bila korang dah faham berkenaan support dengan resistance ni, korang kena tahu adanya swap zone dalam SNR. Sebenarnya kita belajar swap kan, jadi untuk dalam broker dalam MT5. Tapi dalam term SNR ni sini ada swap zone dia. Swap zone tu apa? Dekat sini. Kita pergi ke next slide. Ni adalah swap zone. Swap zone SNR ni ada dua. Support become resistance, dan resistance become support. Contohnya dekat sini korang boleh nampak harga sedang menaik, dia buat resistance dekat sini, dan dia turun pun sini dia punya support dia yang dia tengah respect. Apa maksud RBS ni, resistance become support dalam swap zone ni? Resistance ni korang nampak kat sini kan, dekat sini dia punya resistance, sini dia punya support yang tengah respect. Tapi sebabkan dia dah respect, kali ketiga ni dia pecah. Bila dia break zone resistance ni, automatic resistance ni jadi kawasan support. Ni adalah resistance become support. So resistance ni yang dulu yang jadi atap, sekarang dia jadi lantai. So korang boleh tengok kat sini, harga yang dulunya resistance, dia punya atap, sekarang jadi lantai. Ini adalah resistance become support. Ini adalah swap zone dalam SNR. Cara nak entry dia macam mana pula? Ni saya ada screenshot dalam candle punya, candlestick punya chart. Kita nampak kat sini support, kat sini dia punya resistance. Bila dia tengah bermain dekat sini, dan dia break resistance yang terbelah ni. Bila dia break, automatic kawasan ni menjadi kawasan support. Nampak tak? Dia resistance become support. Ni adalah RBS. Zone yang sama ni, kita nak entry dekat mana? Bila dia patah balik, jumpa dia punya lantai yang dia langgar daripada atap tadi tu. Nampak? Ingat tak? Tadi atap, dah break, dia jadi lantai. Kat situlah kita punya point-point untuk kita nak entry. Dan bila kita entry, tengok jadi apa? Dia naik jalan. Ni adalah RBS. Ni adalah swap zone untuk resistance become support. Ada dua. Satu lagi SBR, support become resistance. Macam mana bentuk dia? Macam ni pula. Support, ni line chart je. Ni line chart, senang nak faham. Dia buat support, dua support, dan dia break. Dia break support ni. Automatic kawasan support tu dia jadi resistance pula. Maksudnya ni lah support become resistance. Kawasan lantai tadi dia pecah. Bila dia pecah ke lantai tu, dia naik balik, lantai tu jadi atap.
jadi bumbung. So kat situlah dipanggil support become resistant. Nak entry pula macam mana? Nampak tak kat sini? Saya dah cuba buat chart supaya korang senang faham. Nampak tak? Saya rasa habis besar ni. Korang nampak kat sini dia buat support. Dia naik balik dan dia pecah support ni. Bila dia pecah support ni, automatik support, kawasan support tadi tu, kawasan lantai tu jadi bumbung. Jadi resistant. So bila dia naik balik masuk dalam kawasan resistant tu, kawasan kita punya swap zone tu, kat sinilah kita boleh ambil position untuk menjual gold, menjual emas. So bila kita jual, harga pun turun, kita pun untung. So ni adalah term swap zone SNR yang korang perlu faham. Ada dua, SBR dengan RBS. Simple. So kita beralih pula dalam market, in real market. Saya akan buat dua-dua. Satu slide, satu kita pergi kat real market. Contoh yang tadi, saya ada bercerita berkenaan SNR, atap gemumbung. Dekat sini, kita nampak sini adalah kawasan. Ini kawasan apa kawan-kawan? Ini adalah kawasan support become resistance. Ini adalah kawasan SPR. Seperti korang nampak, support ni dia break. Lantai ni dia dah break. So bila dia break, macam mana kita nak entry SPR ni? Bila dia dah break, kita tunggu dia masuk balik dalam zone, swap zone ni. Bila dia masuk balik SPR ni, kita entry sell. Dia akan turun, sambung turun. Tapi masa sekarang dia belum jadi lagi lah. So kita cari pula RBS pula, resistance become support. Contoh dekat sini kita nampak ada satu resistance yang di break. Ni cantik. Okey, ni adalah resistance. Saya tulis lah, saya lukis. Ni dia punya resistance. Ini dia punya support. Nampak tak? Ni dia punya resistance. Waktu tu dia punya atap. Abaikan yang belakang ni. Yang ke belakang ni tak wujud lagi. Ni adalah dia punya resistance, dia punya atap. Ni adalah dia punya support bawah ni. Tapi malangnya dia tak respect zone resistance ni. Dia pecah ke atas. Automatik atap tadi ni, resistance ni, dia jadi support. Inilah adalah RBS, resistance become support. Senang kan? So, macam mana kita nak entry RBS ni? So, bila dia dah break ke atas, kita tunggu dia masuk balik zone yang dia break tu untuk kita nak buy. Kenapa? Sebab tadi atap tu dah jadi kita punya lantai. Ingat? Tadi saya beritahu RBS kan? Atap tu jadi lantai. Inilah maksud saya. Yang padanya jadi R ni, dekat sini pun automatik jadi zone swap zone. Bila swap zone dia masuk balik, dia kena respect untuk naik ke atas balik. Maksudnya ni adalah dia punya lantai baru waktu tu. Kalau kita entry, kita dah dapat buat duit, nampak berapa candle dia naik ni, berapa jam dia naik. 4, 8, 12, 16 jam dia naik ke atas. Kita buat duit buta-buta je bila kita menalami berkenaan swap zone SNR ni. Simple tak? Saya dah bagi dalam market. Saya pun dah tunjuk dia punya teori dia macam ni. Tak pening-pening, simple. So ni adalah berkenaan the basic yang korang kena faham berkenaan SNR. So next saya akan bercerita pula berkenaan SND. So bila korang dah faham SNR, swap zone SNR, kita mesti nak tahu juga SND tu apa. Sebab kita mesti ada dengar kan kawan-kawan cerita, aku tu dia guna SND kan, SND ni apa kan, tak faham ni, orang cerita tak faham kan, tanya segan kan. Kita mestilah malu nak tanya. So kita tunggu di next video, saya akan cerita berkenaan SND pula. So itulah berkenaan SNR. Hope korang faham. Jangan lupa kalau tak faham, ulang balik video ni. Membantu ke tak membantu video ni? Kalau membantu, jangan lupa subscribe. I see you in the next video. Korang memang senpai.